Where's our Okay, ready semua? Testing. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami daripada Pertubuhan Minda dan Sosial Prihatin datang ke Kedutaan Besar Negeri China Jalan Ampang ni untuk menyerahkan dokumen kami yang telah kami terima, complete set of document untuk Presiden Interpol, iaitu Presiden Interpol adalah timbalan Menteri Kementerian Keselamatan Awam Negara China yang dilantik daripada 2016 hingga 2020. Dan kami memberi kepada Duta China untuk mereka beri dokumen tersebut kepada menteri dia atau Presiden Interpol untuk membuka balik kes yang melibatkan pembunuhan Jalil Ibrahim pada tahun 1983. Yang pertama. Yang kedua adalah skandal Forex 1992 yang melibatkan Bank Negara Malaysia, dan juga untuk membekukan aset-aset yang melibatkan tokoh politik tempatan kita pada masa itu. Kalau Perdana Menteri Tun Mahathir, maka Tun Mahathir lah. Okay. Sehingga siasatan selanjutnya. Sebab seperti kita, bila kita dah buat laporan polis, polis biasa akan bekukan dulu aset, lakukan siasatan dan teruskan dengan segalanya. Itu yang kami minta. Dan apa yang kami telah edarkan tadi adalah salinan report polis yang saya dah buat minggu lepas, hari Jumaat. Okay. Dan saya telah pun tulis dalam surat ni, kami daripada pertubuhan kami, untuk 4 perkara. Dan jelas perkara 4 yang di sini, termasuk membuat siasatan awal mengenai jongkong emas yang pernah saya war-warkan sebelum ni dalam media sosial yang ada di Itali. Okay. Tadi serah pada siapa Okey, tadi dokumen ni sepatutnya diserah kepada pegawai dalam Atache Biro Keselamatan Awam, tetapi oleh kerana raya Cina, biasanya mereka akan bercuti sehingga 15. So terpaksa tadi saya jumpa dengan salah satu pegawai yang bekerja, dan dia dah beritahu, tapi orang yang sepatutnya dalam Atache tak ada, masih bercuti lagi. Maka yang telah diterima adalah daripada pejabat Encik Elwin. Nama yang terima, nama penanda tangan di sini adalah Encik Elwin. Dia sendiri yang terima dan dia akan memberikan dokumen ni kepada Presiden Interpol. Dalam isu jongkong emas tu, selain report polis ada pergi PRM tu atau? Belum lagi. Ini adalah selepas tindakan laporan polis. Yang ini adalah laporan kepada Interpol. Sebab Interpol boleh membantu segala urusan di luar negara. Pembunuhan arwah Jalil Ibrahim berlaku di Hong Kong, melibatkan BMF di Hong Kong, dan juga jongkong emas pun di luar negara. Dan laporan daripada CIA memang jelas, dan saya dah lampirkan dalam satu booklet tu, complete dokumen yang apa yang saya cakap ni semua rujuk daripada CIA report. Yang kedua, daripada mengenai BNM punya skandal, Forex skandal, adalah daripada video klip yang telah dikeluarkan oleh Datuk Murad. Pengesahan sebagai Assistant Governor tu lebih cukup lah untuk disiasat. Okay.
Tak ada soalan? Ada soalan? Ha? Okey. Ambil gambar. Siapa-siapa nak ni? Ambil gambar dah. Ambil